Saya tak naklah simpan emas, beli mahal. Nanti bila nak jual semula murah. Inilah alasan yang selalu orang berikan bila tak nak simpan emas. Sebab itu mentor saya selalu pesan, nak simpan emas, pastikan kena selalu tambah ilmu emas. Bila kita nak jual emas, harga jualan emas itu akan ditolak dengan spread. Apa itu spread? Bahasa mudahnya adalah selisih harga, iaitu perbezaan di antara harga kita beli dan harga kita jual. Spread bergantung kepada polisi sesebuah syarikat. Tak ada piawaian rasmi sama ada peringkat negara ataupun antarabangsa. Memang normal harga beli lebih tinggi daripada harga jual semula. Kita beli emas daripada syarikat pada harga beli dan kita jual semula kepada syarikat ikut harga syarikat beli semula. Harga beli dan harga jual ini sentiasa berubah. Malah boleh naik dan turun setiap minit bergantung kepada harga pasaran. Inilah yang dipanggil harga semasa atau spot price. Kita perlu faham satu perkara penting. Semua saudagar emas memang mengamalkan spread. Ini adalah amalan biasa dalam industri emas. Untuk emas pelaburan public gold seperti Dina dan Gold Bar, kadar spread yang dikenakan kebiasaannya sekitar 6% sehingga 9% bergantung kepada berat emas tersebut. Semakin berat emas, semakin kecil nilai spreadnya. Sebagai contoh, bunga emas Gold Bar 10 gram mempunyai spread sekitar 9%. Manakala bunga emas Gold Bar 1000 gram pula, spreadnya cuma sekitar 6% sahaja. Bagi akaun Gap Public Gold, spread telah ditetapkan pada 9%. Untuk emas pihasan Public Gold pula, spread bagi emas 916 adalah sekitar 13%. Manakala emas pihasan 999 mempunyai spread sekitar 9%. Kesimpulannya, spread bukan sesuatu yang pelik atau merugikan kita jika kita tahu dan kita faham cara menyimpan emas. Emas adalah simpanan jangka masa panjang. Bukan kita beli hari ini, esok lusa kita nak jual. Emas sesuai sebagai simpanan untuk perancangan jangka masa panjang. Kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up. Nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.